Dah masuk gaji. Jangan syok sangat. Sebab duit tu laju hilang kalau tak pandai urus. Nak senang bro, asingkan 10% gaji terus. Gitu. Simpan dulu sebelum tangan gatal belanja. Kalau simpan duit biasa, confirm bocor. Ujung-ujung, tinggal habuk je. Macam ada experience je. Kalau tukar duit jadi emas, kita senang lupa. Tapi emas tu tetap ada. Makin bernilai pula tu. Emas ni power. Bila duit tak nampak dalam bank, nafsu shopping pun jadi slow. Hold on! Brace! Akaun emas GAP ni best. Modal serendah RM100 pun dah boleh mula simpan emas. Easy peasy. Emas 500 lebih per gram je sekarang. Beli berapa mampu. Janji, mula dia dulu. Let's go! Hari gaji ni, try hadiahkan diri sendiri emas pertama. Simpan, lepas tu biar emas yang jaga kita. Jom, saya ajar step by step cara mula simpan emas. InsyaAllah hasilnya memang best gila.